Lepas tu waris ganti siapa? Ini yang di Tuan Muda. Waris ganti pertama iaitu putera raja yang belum dibakar akan dia. Biasanya kalau tengok pada masa ni, waris gantinya ialah Sultan Muhammad, Tuan Muhammad. Waris pertama Sultan Sulaiman. Lepas tu dia sebut kat sini, kata menteri-menteri ini, menteri-menteri iaitu ahli-ahli mesyuarat kerajaan yang ada berpangkat besar dan menjabat dan menanggung pekerjaan negeri yang ditanggung oleh raja di atas. Jadi macam kita kata macam ni, tuanku, ada esko, ataupun dong dulu. Dong lepas tu esko, gitu. Bukan dia berlapis-lapis je kan. Pasal yang kedua, syarat-syarat raja. Ini dia ada syarat dia. Tak jadi raja dia. Syarat-syarat dia. Dia tarik ni, dia kata ni hendaklah mengatas selama-lamanya ada ia beragama Islam dari bangsa Melayu, darah daging keturunan sultan-sultan yang memerintah Terengganu. Pada masa itu mana darah daging daripada Sultan Salahuddin lah. Pasal ketiga, tertib raja. Ni dia tengok pula dia bagi ni. Detail ni patut kata dia mengandungi tiga. Satu, keluarga raja, yang kedua pembesar, yang ketiga rakyat. Jadi keseluruhan ni mengakumi seluruh Sultan Terengganu. Ini sampai dia kata sini, terus dia kata jikalau tiada lagi segala keturunan zuriat Al-Sultan. Lagi cari dia tak ada lagi nak dengar. Dia ada. Pasal kenang kita tengok ni bagi raja menjadikan perkara-perkara. Ni tanggungjawab raja. Nak melatih kaki tangan. Ni kata pasal ketujuh bagi raja mengeluarkan menteri-menteri daripada jawatan. Mana boleh dipecat. Itu mustahak di atas raja bermesyuarat. Ni raja boleh macam dewan ni untuk mengadakan mesyuarat kerajaan. Sebab tu Jumaat Menteri kan. Dia ada dua tu, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ada Jumaat Menteri, dia ada dua. Lepas tu kuasa raja pula semasa ni tidak ada ahli mesyuarat. Ni ada versi sesuatu. Okey, ni dia kata ni kalau raja belum cukup umur. Dia ada belaka dah. Sebab itu kita ada Majlis Pangkuan Raja.